Rojak Mai Lambung dekat sini, kat PKN Shah Alam. Okey, namun ini kan. Alhamdulillah murah rezeki lagi dapat rojak pula kan. Nanti orang ingat saya saja duduk sini nak makan nasi. Tak. Saya nak beli sini. Tapi saya kena fokus. Boleh. Mana berada tadi? Dah teruk sangat dah JK ada. JK ada teruk lah. JK okey, dah nak buka dah guys. Korang nak buka makan apa? Suruh Melayan ni. Kamu buat sotong celup tepung besut. Jauhnya sotong besut. Mana geng-geng thread semua mana? Geng-geng thread. Assalamualaikum. Thank you siapa yang bagi saya makanan-makanan untuk buka ni. Saya pun ada juga. Kita jual tu biryani tu, ada lagi banyak lagi nasi tu. Lauk je tu. Tapi korang datang ramai-ramai kat sini dekat PKN Shah Alam, okey? Salam daripada saya. Apa khabar orang Aceh? Mama. Okay, dekat sini, hai Kamal, hai Elmina buat apa kat situ? Bestnya, Sydney hadir. Hai orang Sydney, apa khabar? Waalaikumsalam Sydney. Pak Armin, tak ada dah. Kalau tak habis jual, kita buat sedekah lah kalau tak habis tu kan, sebab everyday kita masak fresh baru. Kita tak ada nak simpan-simpan, nak buat jadi tu. Masak baru, fresh. Assalamualaikum. Okay, siapa nak berani Ibu Din dekat PKN Shah Alam. Hadir orang Kedah, hai orang Kedah apa khabar? Hani, thank you siapa bagi gift, thank you. Barian jual apa tu? Saya jual barian Budin, barian ni. Gila dia nak bagi projek. Thank you siapa baru follow. Thank you Budin. Ya, saya hujan. Dah hujan tadi hujan tapi dah sekarang dah berhenti dah hujan. Panjang ni gambar papa. Memang lambai dari jauh kan. Dah datang tak berani. Okay, saya tu bazar ni kat belakang ni, kita dekat tengah ni. Sebooth kita dekat depan ni. Dah nak buka dah. Tapi kita bukan ada tu je tau. Kita ada ni juga. Pufa ni. Pufa ni kita jual juga. Memang sedap. Boleh jadi tak? Thank you. Abang tu pun beli pada ni. Everybody is my life. Tapi susah dah ni. Yang dah dapat ni susah. Sama juga ada. Tak tahu dia buat apa. Dia berikat. Apa ni? Ini saya punya bos sudah bagi untuk introduce Komputer? Ada jual. Ni abang ni this ada jual komputer juga. Di mana? Dalam ke? Dalam PKNS. Nama ni nama kedai dia. Kuare Enterprise. Siapa yang nak promote business, main datang. Saya promote business semua orang. I don't mind. Sama-sama share. Thank you, terima kasih. Hai, apa khabar semua? Hai sayang boy. Salam dari Tuti from Singapore. Hai Tuti daripada Singapore. Apa khabar? Salam Ramadan. Ya, salam Ramadan dah nak buka dah sikit lagi. Saya buka dekat sini, dekat PKN Shah Alam dekat sini. Korang okey bang. Sama buka juga korang, sama buka tau. Sumpah nasi berani ni kalau tak sedap saya takkan berani pun nak jual. Saya takkan berani pun menggadaikan maruah saya untuk nak jual menentang ni nasi berani ni. Abang ni hari-hari duk muka nasi berani. Thank you saya bagi gift. Sebelah saya punya booth ada orang jual mercun. Nampaknya abang buka. Saya Zoho. Zoho tadi dah buka. Pakai azan mana saya tahu. Awal betul lah buka Zoho. Kami dah habis kan? Ada sikit lagi. Habis. Kami dah habis guys. Kapit Sarawak. Sarawak bukan famous kuih cheese tu apa nama dia? Maya Munyo miso apa dah lupa dah. Hai Budin. Saya Budin. Saya Kamal Sai. Dia kedai saya sendiri, Budin Biryani. Dengan geng-geng ni, geng-geng saya yang berniaga ni. Alhamdulillah, datanglah ramai, support lah saya punya perniagaan Budin Biryani ni. Bukan jual suka je, tapi pasal memang sedap juga. Hai, Assalamualaikum. Okay, kita nak buka lah daripada berapa minit. Kek Mita, betul, Kek Mita Sarawak, betul. Kek Mita tu macam viral juga kat Sarawak kan. Ada juga dalam peti ais rumah saya.
kasih sebab teringat apa ni? Teringat saya baca balik teringat masa jumpa Pasir Gudang masa tu pertandingan memancing. Betul, pertandingan mancing. Terima kasih dekat Datuk Mustafa Kamal. Lama tak jumpa dia. Siapa nak rasa berani Budin boleh datang dekat sini. Malam ni last dekat Abang Point ada satu. Lepas tu dekat Odeon KL dekat depan Sogo dengan Taman Kompleks tu ada dekat Selikoh betul-betul tu ada juga Berani Budin. Kat mana sekarang ni dan dekat PKN Shah Alam. Masuk juga. Saya masukkan korang live ni. Kita nak buka dah. Orang bila nak buka ni busu-busu lah orang. Hai, Assalamualaikum. Melah rasa. Ayah, terima kasih banyak. Awak jual apa? Organizer. Ni organizer. Dia organizer. Sampai 2? Lepas ni dia buat sampai 2 pagi. Okey. Lepas banyak sini ini sedap air mama adik sedap tahu-tahu. Hari kami beli. Terima kasih. Tahu Fufa? Tahu Fufa. Yeah, thank you so much. Okay, bye. Alright. Okay, tu selamat buka. Selamat buka. Ya. Ni ada Tapi besok. Ni hari ni. Hari besok mana? Saya dulu lepas hujan saya dah kuyup tu tak. Terima kasih Tengah buat live.